Bunian ini cukup mahir dalam meredakan ranjau. Sang biau hanya mengangkat pistolnya. Apabila dia menoleh, tiada kesannya. Dengan siren berbunyi, bunian sekeliling menjerit dan melarikan diri. Sang biau melihat perkara terdedah. Dia membuang seketul asap secara bersahaja, walaupun dia tercegat di muka pintu. Tetapi lagipun, bunian bertubuh pendek. Bukan sahaja bunian gagal untuk menundukkannya, saya hampir terbunuh. Kerana kecewa, sang biau melemparkannya ke dalam gudang dengan pukulan kilasnya. Pangkalan letupan tinggi. Selepas beberapa saat, bang, gudang itu juga hancur berkeping-keping. Sang biau menganggap pembunuhan itu gagal. Tetapi apabila saya berpaling, saya kebetulan melihat Santa Claus. Mereka berdua mula berbual tanpa banyak cakap. Selepas konfrontasi singkat, kedua-dua mereka cedera parah. Tanpa diduga, ketika mereka bergaduh tangan, sang biau masih menyokong kami. Jadi saya memberi orang tua itu sakit hati. Namun, sang biau hanya menarik nafas lega di sini, ditembak di belakang. Kerana jengkel, dia melepaskan beberapa das tembakan dan tersasar. Mengheret badannya yang cedera parah, dia mengejarnya. Ternyata dia baru sahaja masuk ke dalam rumah. Dia ditembak mati oleh bunian di belakang pintu. Seterusnya, bunian itu menemui maklumat majikan mengenai sang biau. Selepas Santa Claus mengetahui tentang ular, mood nak mati pun dah hilang. Pada malam Christmas itu, Santa Claus muncul lagi. Rumah budak Nick. Barulah Nick mengetahui perkara itu. Ternyata Santa Claus sebenarnya bapanya. Pada masa ini, matanya sejuk. Wajah Nick penuh dengan rasa bersalah. Nasib baik, tiada kesilapan yang tidak dapat dipulihkan dibuat. Seluruh filem berakhir di sini. Lau Wang berkata bahawa filem boleh membantu anda mengalami semua jenis kehidupan. Jumpa lagi lain kali.